Sebab kita tak ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu, kita tengok ulama' tu kata macam ni, tok guru tu kata macam ni, tok guru ni kata macam ni, ulama' ni kata macam ni, ulama' ni kata macam ni. Kita tak ada ilmu, kita jadi pening. Okey, mana satu? Tak tahu mana satu. Sebab kita tak ada ilmu nak hak ni pun kata betul, hak ni pun kata betul. Jadi kesimpulan dia, saya tolak semua. Senang. Macam rokok. Kan? Rokok. Ulama' Tok Guru ni kata boleh. Tengok Tok Guru duk isap rokok. Dia main mengajak kat surau kan. Kat masjid kan. Waktu minum, tengok dia pun duk isap rokok kan. Rokok dah lepas semua kan. Kata sudah aku. Jadi saya pening. Bila saya pening, saya tolak. Saya tak mau. Pasal apa? Sebab saya tak ada ilmu. Saya takut di akhirat nanti Allah Ta'ala tanya, pasal apa hang isap rokok? Pasal ustaz tu kata boleh? Ustaz tu tak pakai. Ustaz hak kata tak boleh ni yang pakai. Sudah. Sudah. Kita semua hidup duk buat benda yang Allah Ta'ala larang. Kan? Ramai dah ustaz-ustaz isap rokok? Ramai. Malahan ada satu orang ahli majlis fatwa. Dia ahli majlis fatwa, tapi dia isap rokok. Macam mana? Tak, aku pening je dah. Pening, aduhai. Hak tu jumpa sendiri ni, bukan fitnah ni. Jumpa sendiri ni. Kat rumah kenduri kan. Jumpa. Pening je dah. Sudah. Aku dah tak ada ilmu. Mereka ahli majlis fatwa. Duk mengajak kang kat masjid. Bila lepas mengajak, buat jamuan, tengok dia pun dia isap rokok. Sudahlah. Jadi, orang akan anggap ustaz tu best, ustaz tu brutal ni ustaz. Orang anggap macam tu. Orang jadi seronok lah pula. Jadi saya buat urusan, saya tak mau. Senang. Macam abang mungkin sekolah Arab kot. Kat muka gaya sekolah Arab kan. Jadi saya tak ada ilmu, jadi abang mesti dia ada hujah dia. Sebab sesuatu benda yang kita buat ni akan dihisap di akhirat. Pasti dihisap. Pasti dibicarakan. Itu dia. Dan saya takut apa tau? Satu benda yang Allah Ta'ala larang, pasti ada kesan dan akibat. Jadi bila kita cek, saya boleh agak dah. Abang isap rokok ke? Abang isap vape ke? Boleh agak dah. Rosak organ. Itu lah. Macam mana? Jadi terpulang pada dia. Kalau dia nak isap terus, dia orang kita ni, selama mana kita sihat, kita tak mau dengar. Bila dah kena kanser, baru kita nak taubat. Biasa macam tu. Pengalaman sini, pelajar-pelajar sekolah agama ni. Sekolah agama ni? Nak cakap orang lain lah. Bukan abang lah. Tengok bentar ustaz. Tengok muka kenai. Sekolah masyur. Habis tu masuk tahfiz. Faham. Tengok muka kenai. Daripada tahfiz yang saya nak baca Fatihah pun ketak. Sebab saya bukan tahfiz. Baca, kalau Kak dengar video saya kan, saya cakap betul-betul. Saya baca tak betul. Saya makhraj tak betul. Tajwid tak betul. Tapi saya harap Allah kesian kat saya je. Orang minta tolong, betul-betul minta Allah kesian. Tu je. Memang tak betul saya punya baca. Saya tahu. Sebab saya banding bacaan saya dengan budak tahfiz kan, jauh beza. Sedap dia baca. Sedap. Jadi, mudah je. Kalau ustaz rasa nak tinggal payah, mudah je. Kalau ustaz betul-betul ikhlas, ustaz pegang rokok, contoh pegang waktu rokok, vape lebih bahaya pada rokok. Itu baru suruh buat vape. Saya nak ajak satu benda je. Tak ada. Sebab mak dah kena marah. Macam ni lah. Ikut saya cakap. Ustaz ikut. Ni hafiz Quran. Ni ustaz hafiz Quran.
dalam badan ada Al-Quran, ahlullah. Ulama kata orang ada Quran dalam badan ni ahli Allah. Ada tempat yang istimewa di padang mahsyar. Malahan mak bukan dia, ibu bapa yang anaknya hafiz Quran, di padang mahsyar akan diletakkan mahkota. Yang mana mahkota tu cahaya dia lebih terang daripada cahaya matahari. Bayangkan tuan badan sendiri, mulianya orang hafiz Quran, kan? Jadi okey, Kak ikut saya cakap. Ustaz ikut saya cakap. Ustaz pegang ni. Ini soalan ni vape. Itu vape. Jangan tengok saya, tengok vape. Okey, tengok, angkatlah. Nak isap ni. Okey, ikut. Sebab dalam diri kita ada apa? Ada kalimah mulia. La ilaha illallah. Kalimah tu kalimah iman. Apa tanda orang beriman? Tanda apa? Apa tanda orang beriman? Setiap saat, setiap ketika, setiap perbuatan, dia fikir apa perintah Allah aku kena buat, apa larangan Allah aku kena tinggal. Itu orang beriman. Setiap saat dan ketika. Kalau otak kita fikir dunia, iman kita sudah rosak. Sebab setiap saat mati boleh menjelma. Kan? Anytime. jadi tu vape, orang vape atau rokok. Saya tak mau cakap pasal hukum sebab saya bukan pandai. Jadi Kak ikut, Ustaz ikut. Ya Allah. Setiap kali nak isap tu. Ya Allah. Ya Allah. 3 kali. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sebagai hamba ni, kan kita panggil Tuhan kita. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Apakah? Ikut. Apakah? Isap rokok atau vape ini menggembirakan engkau atau melukakan hati engkau? Bagilah aku taufik, hidayah dan petunjuk. Amin. Itu je ayat. Setiap kali nak isap, kalau Kak nampak dia isap, Kak cakaplah dengan suara, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Apakah tabiat merokok, tabiat isap vape anak aku ini menggembirakan engkau ataupun melukakan hati engkau? Bagilah anak aku taufik, hidayah dan petunjuk. Kita tengok keajaiban Allah apabila hamba dia panggil dia. Minta petunjuk tu. Jadi kena terimalah kita sebagai hamba. Kalau dia gembira, alhamdulillah. Kalau dia tak gembira, kita terimalah akibatnya. Gitu je. Sekian, terima kasih.